Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jangan itu kata ado samo pada Tuhan itu dengan sebab kita pikir kalau tidak ada samo tentu tuli. Nah, situ nak. Alhamdulillah. Masih lagi kita di dalam huraian sifat samo. Apa sifat samo? Samo artinya pendengar. Apa makna pendengar? Yaitu nama bagi satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Bila zat Allah Ta'ala bersifat dengan samo, sifat pendengar, Tuhan dengar. Dengar akan gapo? Dengar akan segala perkara yang ada. Tu ta'aluk. Perkara yang ada ni, sama perkara tu hak koding atau baharu. Misal hak mana? Hak perkara yang ada kodim seperti zat Allah, sifat ma'ani Allah, semua tu yang ada lagi kodim. Maka zat Allah pun, maka sifat Allah pun dengar juga sifat ma'ani. Dengan sifat pendengar ni, tu benar hak kodim. Ada pun benar baru supaya kita ni, kita perkara yang ada Tuhan pun dengar Tuhan dengan makna nyata. Bukit Tuhan dengar tak? Dengan makna nyata. Tu kita kena pergi. Nak siapa? Bukit perkara yang ada benar amru i'tibari, benar hal. Maka amrun i'tibari hal ni sifat samo tak bertakluk. Itu sebagai akidah kita kena pegang. Mana dalil? Malah ni nak cara dalil. Dalil ni bila kata dalil, sama ada dalil nakli, dalil yang ambil daripada Al-Quran. Mana?
Qala Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Kapu surah Isra Negara. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tu innahu huwas sami'ul basir. Tu sebagai dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk dan sifat basar. Tu dalil Quran. Adapun dalil selagi dalil akal. Apa? Dalil yang bahasa kena fikir dengan akal. Baik. Tengok sini. Ia katanya percaman. Percaman kita kata ada samuk. Ada sifat samuk. Ada sani pada Tuhan itu, yakni pada zat Tuhan. Tuhan itu ia panggil nama. Sebab tu kita ngaji gapo Tuhan ni? Nak kata Tuhan kena bersifat dengan uluhiyah. Apa sifat uluhiyah? Sifat ketuhanan ni istighna dan iftiqar. Apa istighna? Mana terkayanya daripada lain serba-serbi. Tu lepas daripada serba-serbi, lepas tu hak lain pada tu berhajat kepada dia. Tu panggil uluhiyah. Dia panggil Tuhan. Zat hak mana bersifat dengan uluhiyah tu? Ada zat hak nama Allah. Tak ada. Zat hak tengok tu cik mari, tak ada. Zat hak nama Allah. Allah itu dikatakan Tuhan. Allah itulah. Allah itu nama. Dua nama tu kena pula. Ya kadang-kadang kita kena nama, dua tak kena. Allah itu nama. Dua dia ke apa ni? Ketuhanan sifat uluhiyah, istighna dan iftiqar. Tu Tuhan. Maka dalil kata ada sifat samuk pada Tuhan itu, mana dalil? Dengan sebab kita fikir. Ni fikir tak? Habis tu, cara kita nak gerti salah satu bab ketuhanan, kita kena fikir. Fikir lagu mana? Kalau tidak ada samuk. Kena ada kalau sikit tak? Jangan sedia dah dalil akal. Tak ada kalau, ya tak sedap. Ya tak kemah. Pada lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Tu kecek. Jikalau ada Tuhan selain daripada Allah, nascaya la fasadata, nascaya rusak semua langit bumi. Bukan tak ada mula. Tu kecek lah. Nabi kecek tak Nabi? Lagu mana? Kalau Nabi kata sekira-kira boleh makhluk sujud kepada sama makhluk ni, aku nak suruh isteri sujud kepada tok lelaki. Tu Nabi kata kalau kita nak kata kalau tak boleh. Dosong. Kalau kita ni untuk nak kemak akidah, bukan kita kecek kok se. Baik. Mana? Kalau kita fikir kalau tidak ada samuk. Bukan kalau tidak ada sifat samuk, sifat pendengar di zat Allah ni, tentu tuli cerak dah. Tuli moga
sifat pendengar dengan sama. Nah, sifat pendengar, sifat tulis, ia panggil dua sifat yang berlawan ni. Supaya kita ni. Kita lah ni, sebab apa boleh dengar? Kerana ada sifat pendengar. Boleh dengar. Coba tak ada sifat pendengar. Tuli. Dia panggil gulawe. Kalau Tuhan tidak ada sifat sama, tentu dia tuli. Lepas tu, kalau tuli lagu mana? Kalau tuli, ni kecek. Kecek bahasa kampung. Ya kita ayah disken ni, ya tak ada ibarat mana. Ya untuk orang awam, orang kampung makin selalu dah. Kalau tuli, tentu dia Allah tu kurang dan lekeh. Ya kecek lekeh. Macam ada. Betulah kita kata orang ni Allah. Ya tu lekeh ya tu. Wah, apa lekeh? Ya ngajangok anak orang kaya. Lekeh kok mana tengok tuai comel. Dah dia tu tulis. Gitu. Tu lekeh selalu dah. Bila kata tulis, ya kurang. Kurang lekeh. Lekeh. Lepas tu, bila kata kurang lekeh, maka tentulah tidak boleh mengadakan mungkin ini. Kamu kaya lekeh. Lepas tu, ni lagu mana benda mungkin? Benda mungkin. Benda yang terima ada dan tak ada. Kita ngaji mungkin. Tu berapa perkara benda mungkin. Kita ulang sikit. Benda mungkin ni benda yang terima ada dan terima tak ada. Mungkin ni terbit makrak. Satu mungkin maujud halan. Mungkin maujud halan. Ni apa? Supaya kita lah ni. Kita ni dikatakan mungkin maujud halan. Yang kedua, mungkin maujud ba'dal wujud. Ada. Mungkin maujud ba'dan adam. Yang kedua. Yang pertama, mungkin maujud halan. Supaya kita lah ni. Ada kita sekarang dinamakan mungkin maujud halan. Ada kita lah ni. Bukit punya panggil mungkin maujud halan. Ni dari kita tak silapnya Dursami sebut kita ni. Yang kedua, mungkin maujud ba'da Adam. Mungkin maujud ba'dan Adam. Ada, lepas tu tak ada. Kita nak bisa apa? Supaya tok nenek kita hak mati dah. Ada le kubur lah ni. Ada alam berzah. La kubur tu dia panggil mungkin maujud ba'dan Adam. Cari kalau tak temu ni. Ya ulama, ya istimba. Apa? Dia mau kata sunat mu akak fardu kifayah. Kalau tak ada panggil ulama tu. Ni panggil istilah usuluddin. Tu hak kita mati dah le kubur tu. Dia panggil gapo? Tu panggil mungkin maujud ba'dan Adam. Dua. Ketiga, mungkin sayujad. Apa? Mungkin sikit lagi ada benda tu. Sebab kita nak isah lagu mana? Sebab kita isah kita lah ni, kita ada dua, kita adalah anak 2, 3, 4 hari. Pada mereka kata, lagu mana weh? Anak yang kelima. Benda mungkin tu. Mungkin. Maka anak yang kelima,
ia panggil mungkin sayujat. Apa? Mungkin selagi ada. Tiga orang tu. Yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin alimallahu telah tahu oleh Allah Ta'ala annahu bahwasanya tu benda tu lam yujad. Apa lam yujad? Tidak akan ada. Tuhan tahu benda tu tak akan ada. Benda mungkin. Gapo? Kita kata seperti imej Abu Jahal. Abu Jahal ni, sekat kita tahu ni dia kufur. Nah, lepas tu imej dia tu, imej Abu Jahal tu, masuk di dalam benda mungkin alimallahu annahu lam yujad. Begitu juga kufur Abu Bakar. Kufur Abu Bakar masuk di dalam mungkin alimallahu anhu lam yujad. Dan juga anak bagi orang mano. Anak bagi orang mano, anak tu benda mungkin tu. Anak bagi seorang mano, dia panggil benda mungkin alimallahu annahu lam yujad. Apa? Telah tahu oleh Allah Ta'ala bahawa benda tu tak akan ada. Tu mungkin lipat ni. Dalam istilah ilmu usuluddin dia dok panggil. Nah, kalau kita tak ngaji, lagu ano? Benda mungkin. Tu dalam media ilmu dia lah. Habis itu. Kita kata kalau dia saat ni tu. Nah, kurang kita kata lekeh. Maka tentulah tidak boleh mengadakan mungkin ini. Tak boleh. Sebab apa tu? Boleh kata tidak boleh mengadak. Ia panggil ilat pada kata tidak boleh. Apa kata tidak boleh mengadak mungkin tu? Kerana dia Tuhan itu, dia Tuhan tu hendak tolak penyakit sendiri, sendiri pun tidak kuasa. Tengok. Tuhan apa pula dia tu? Penyakit dia kurang-kurang tuli ni satu penyakit. Lepas tu ada penyakit. Lepas tu nak tolak penyakit hak sendiri pun tak kuasa. Nak lepas pun tak kuasa. Nak pergi buat benda lagu mana? Nak pergi mengadakan alam lagu mana? Ia sendiri pun tak boleh lepas penyakit lemah. Begitu dia mengatalah, kau you buat ubat kurat weh, bab gudih. Boleh buat apa ubat? Demo bergudih, demo berkurat. Ya dah tengok situ tak? Tu murah pun tak say. Kalau bak molek gak hilang dah penyakit. Ya dia kata situ. Walau tu dia panggil zahir saja dah. Nak mana? Nak betul kata dia ada penyakit gudih. Nak jual ubat gudih ke mana? Begitu juga Allah Ta'ala bila ada sifat lemah lekeh, macam mana dia nak tolak penyakit sendiri pun tak boleh, tak kuasa dah. Nak pergi mengada benda mungkin lagu mana? Itu dia. Ya ni Allah nak pikul 10 kilo pun tak agak dah. Lagi pikul benda 15 kilo. Ya lagi. Tu ibarat lagu tu je panggil. Tu dia panggil kerana dia Allah itu hendak tolak penyakit diri sendiri pun tidak kuasa. Maka macam manakah? Itu kata Allah Yarham tu. Maka macam manakah nak kuasa mengadakan mungkin ni? Nak kuasa benda mungkin. Ia sendiri pun tak kuasa dah nak elak penyakit. Macam mana?
Kalau begitu, kejaklah, mestilah, kemahlah kita kata ada sifat samuk padanya, pada zat Allah Ta'ala. Ni dalil ni yo pitah lalu. Kalau kita pergi gok dalam kitab-kitab yang bah panjang, ya bah lagu ni. Kita lagu mana? Dalam kitab saya katanya, kalau Allah Ta'ala tidak ada pendengar. Nah, kalau Tuhan ni tak ada sifat pendengar, tentulah dia tak boleh mendengar. Tu cara fikir hok panjang-panjang sikit. Cerah? Moga dia tidak ada pendengar. Sifat pendengar tak ada. Tentulah dia tak boleh mendengar. Kalau Allah Ta'ala tak boleh mendengar, apa? Tentulah dia Allah tu tuli. Tuli. Kalau Allah Ta'ala tuli, kalau dia tuli juga, tentu dia lemah. Tu baik ke lemah. Nah, kalau Allah Ta'ala lemah, bila kata lemah, tentu tak dapat mengadakan alat ni. Tak boleh apa? Tentu tak boleh nak buat mengadakan alam ini. Gaya lemah. Lagi-lagi, kalau Allah Ta'ala tak dapat mengada alam ini ni, tak boleh buat alam ini ni, tentu alam ini tidak ada. Sebab apa? Sebab ia tak boleh buat. Bila tak boleh buat alam, tentu tidak ada. Kalau alam ini tidak ada, tentulah akal tak timur. Dia kata alam ini tidak ada, tentulah akal kita tak timur. Sebab apa? Kerana alam ini sudah ada dah, kita tengok ni. Nggak cukup, nggak lengkap, dengan tertib, dengan comel, dengan susun. Susun yang balik. Baik. Nyata daripada alam ini ada. Apa ni Adi? Kita tengok kata alam ini ada. Tentulah ada yang menjadikan dia. Kena jadilah. Dia tak boleh jadi sendiri. Tak boleh. Kena ada yang mengada. Baik. Nyata pula daripada ada yang menjadikan, tentulah dia itu tak lemah. Tak lemah. Moga dia boleh buat ni. Nyata pula dia tak lemah. Tentulah dia tu tak tuli. Nyata daripada tak tuli, tentulah dia boleh mendengar. Nyata daripada pendengar, tentulah ada sifat pendengar pada zat Allah. Ni cara fikir dalil samuk dengan so. Tubik natijah lagu mana? Wajib kena iktikad kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk. Tu dalil akal. Ayat Quran. Seni. Tak seni. Wa huwas sami'ul basir. Sudah. Tu ayat Quran. Kapuh dengan hadis gapo cukup. Tu dia. Nah. Tiba-tiba kalau kita apa tak sengaja usul kok, jauh lah. Tak jangan usul kok ni. Dia panggil cara pegengi, tak sewi gelecah. Sebab tu kita ngaji dah ke. Sifat samuk ni ia takluk dengan benda yang ada. Pas kita samula soal tie Tuhan dengar. Dengar sebab apa dengar? Moga ya ada. Tapi dengan Tuhan tie dengan maknanya kok jalan pendengar. Patu pula tiar. Dia pula. Dia pula tu benda tak ada. Nah, tapi benda sungguh. Pas bila tak ada, sama tak takluk. Muka sama ya takluk benda ada.
Pas tanya, dia ada tanya tak kena. Pas nak guna. Jadi sama tak taluk dengan benar amrun iktibari. Tu di sini kalau ngaji usul gak tak ada weh. Supaya dia mau datang tu ada atah pak atah rah. Gimana lagi? Atah darah. Begitu ngaji Isra Mi'raj, atah Sidratul Muntaha. Arah ni bawah lagi. Naik pula Sidratul Muntaha, naik pula Mustawa, naik pula nak wisu. Ada mana? Kalau tak kenal gak zat Allah lagu mana, zat makhluk mana? Oh, zat Allah bukan jiri ke? Bukan jiri tak ada apa-apa. Tanya apa dia panggil. Dia pening bisu kita orang. Plek-plek. Abang tak akidah. Lah ni gak muda. Ya yang sahabat lagi nu. Kalau ada berbagai kata Tuhan bertangi, berjisim semasa Abdullah bin Sabah. Masa tak salah Sayyidina Ali masa nunggu laku nu. Bukan baru. Masa orang panggil para sahabat nak lebih sahabat orang Yahudi itu asal. Korong mai korong. Siapa asal akidah? Muhammad Ibn Wahhab tu. Tu dia. Abdullah tu lah. Habis tu dia panggil atau akidah kemah. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia ada sifat pendengar di zat dia. Di situ. Kita berdengar apa? Ya kita dengar apa? Mana kata ia kata tu? Tak gerti cara zat sifat. Hati dia dibeli. Maka macam manakah nak kuasa mengadakan mungkin? Muka ia tebik tak kuasa. Kalau begitu, kejaklah, kemahlah kita kata ada samuk padanya pada zat Allah Ta'ala. Tu akidah kita pergi situ. Yo ingat suku, nak hurai suku. Kadang-kadang ingat tak ada peda. Dan apabila kita kejak begitu, mana? Kejak begini, kata ada sifat pendengar pada zat Tuhan tu. Kejak kemakung dah akidah kita dengan yakin sah, tentulah kejak juga kata tidak ada tuli padanya pada zat Allah Ta'ala, pada Tuhan. Tidak ada tuli. Mana? Sifat pendengar lah. Kalau tuli mustahil. Tuli mustahil atas Tuhan. Tidak tuli wajib. Ya panggil istihalatul mustahil. Tu dia panggil pergi dua. Kita pergi kata Tuhan itu ada sifat pendengar dan juga tidak ada tuli. Tu akidah kena pergi lagu tu wisah. Di situ. Wallahu a'lam. Sebab tu kita kena cari yang ulama. Cari ulama supaya dia buat misalan agama. Kita sakit. Depan kita pergi kedai, ada dua kedah. Ada kedah surat habomu, hapet. Surat cukup. Satu kedah. Hak ni kedah klinik, bomo dok hubak. Bukan klinik. Tapi tepi dia tu kedah surat bomo. Pas kita orang sakit ni nak masuk mana? Nak masuk mana? Nak masuk kedah surat ke? Nak masuk tengok nyakit ni, beli ubat ni ke? Nak masuk di klinik bomo? Masuk le klinik lah. Moga bomo tu orang pandai. Pas surat tu. Surat tu surat lah. Kita tak pandai nak baca. Ubat ni, hot ni. Gi bomo. Tek. 300 sudah klik. Okey, pagi betul. Senang. Kalau masuk kedai bomo kok, kedai surat.
Baca tok tubik. Demo kata ubat ni darah tinggi kena makan para. Ya tiap para. Payah tahu para ni kena makan pati bila hilang je kata. Ya ke jadi kau selera apa? Ya atau para ni ada CMCC. Para ni ya nak tengok ubat kau dah itu. Ni 50 cc, ni 30 cc tapi tak sama tu. Kelak tu kelak lah, pegang-pegang je lah. Pegang tu bertempat jisim sebab tak pakai ulama ya orang. Lepas tu bomo, ya kita tu kok. Senir tu nak banding mudah-mudah, nak kembali pun kena ada ulama jauh kembali. Bukan semata-mata kita dah. Itu kaya itu. Macam repak boleh hurai. Bukan dia. Begitu penyakit itu. Nyakitnya kita ada penyakit tak tahu lah ni ke cara ubat akidah. Apa kita nak makan ubat mana? Nak ubat ahli sunnah ke? Nak makan ubat mujassimah ke musyabihah nak ke? Pilih. Makan mujassimah tu bertepak. Makan ahli sunnah tak ada bertepak. Tu mudah beza. Habat akidah nak pergi ke mengaji. Di situ. Fadail itulah gila fadail kelebihan akidah tak apalah. Wallahu a'lam. Dan kena kita i'tikad ada pada Tuhan itu basar. Sekarang Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muka apa? Muka Dan berkata setengah ulama, orang-orang yang sampai umur 60 tahun. Ini kita masih lagi duduk di dalam umur yang kedua. Iaitu umur kita keluar daripada perut ibu mai ke dunia ni. Pas duduk sini ya duduk tak sama ni. Hak ni duduk setah. Hak ni duduk lama. Duduk lama ya panggil tua. Duduk setah ya panggil muda. Kadang-kadang pergi mati sekali dah juga. Tu. Mati kita duduk lama dah weh. Dia katanya dan berkata setengah ulama, bermula orang yang sampai umur 60 tahun. Ni kata. Allah ni tak. Ya. Orang yang boleh muluh milik. Oh lama. 60 nak okey duit tu. Tu. Ya ada apa? Ya ada pengaji. Ya nak. Sebab tak beriman. Oh lama nak mati kan. Nak pergi terima balas Allah Ta'ala. Tu beriman. Ya nak pengaji dah. Bila 60 tahun ni. Wasa lama lagi 60. Anyo ni. Wasa wayu ke wasa setang. Wasa lama rok. Dunia pun ubah macam. Ubah habis rok batah-batah. Orang pun ubah. Makin ni. Yang mari kita dulu Allah nak makan ayah. Makan muting negara Allah ni dah ubah habis ngah jalan, ngah batah, ngah perangai budak. Habis ubah. Tu 60 tahun. Itu. Kita ni kalau lebih wasa lain-lain dah. Pas 60 tahun ni. Itulah dihadapkan dia akan dari mana? Kena hadap semua. Kena hadap situ. Kena pergi juga. Lari tak boleh. Firmannya Allah Ta'ala surah Fatir ayat 38 ni. Awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi ma tazakkara waja'akumun nazir. Ini maksudnya bermaksudnya ini firman Allah ni. Dan adakah tu awalam
Dan adakah tidak peromo kami tu Allah. Peromona wi omo panggil lah. Akan kamu tunu amirkum akan barang apa yakni omo. Siapa umurnya 10 tahun ni kemai kita. Yang teringat pada umur ni man oleh mereka yang teringat ia mereka. Dan yakni padahal telah datang akan kamu oleh yang menakuti an-nazir, yang menakuti. Siapa sini menakuti? Kita nak sampai umur 10 ni tak? Duk royak atas kita ni kena mati, kena sipai molek kita, tubuh kita. Dan dikehendaki dengan yang menakuti itu ialah Al-Quran. Quran duk sebut. Dulu kita duk mano, mari buat posining. Lepas tu nak pergi ke mana, kena cedek gapo, cukup Quran sebut. Sekiranya kalau kita ngaji tafsir dia. Atau rasul. Dengan hadis-hadis Nabi SAW, hadis kiamat, hadis alamat tu alamat ni cukup birah. Tak boleh kita wawih nak kata Allah saya tak sapa li, tak boleh. Cukup. Ro'e pun ada, rasul pun ada, atau ube. Dulu kita hitam. Mana putih? Putih pia mana? Tak khabar. Suruh cumi. Girah rambut. Tengok janggut. Habis dah. Pakai ni, bis putih bis. Itu alamat. Kita ni tak lama. Nak tua dia panggil. Habis itu. Dan adalah ubang itu. Ubang ni. Sebagai putih. Di atas HP ajan. Nak siapa mati lah kita. Bila putih maklum lah. Tengok kita tak. Orang dulu. Ingat tak orang dulu. Bila tu anak. Anak. Kain laping cak putih. Bukuh dah. Bukuh level dah. Lepas tu boleh jalan. Gapo. Pakai cak tu. Hitam di putih. Biar mati pun. Pakai cak putih juga kain. Putih habak tu putih ube ni tebik hukum pekoh, kita tak boleh cabut. Tak boleh cabut. Yakni hukum tak sapahare hanya makruh cabut ube. Kalau tidak ada sakit gapo lah. Kalau biasa budak dah gak budak umur belah-belah umur belah-belah kita tepak 15. Ubah dodoh. Dah agak setengah. Hak tu cabut tu harus. Tak ada apa. Ya bermenyakit. Adapun umur 60 lebih. Ya kacau nak weru tu. Nak cabut tu. Tak ada sakit ke apa saja dia malu. Tua weh. Cabut makruh. Tu maka. Tak siapa kata haredak lah cabut ubay tu. Malaikat ada setengah riwayat kalau celuk rambut yang ada hitam, tidak ada alasan gapo tu nak tu, dia celuk kata jadi hari setengah. Tapi celuk rambut ni ada setengah tak apa cai teh. Celuk ketika mana? Ketika nak perai tu. Pak itu cik-cik mari, tahu askar, ni belum hajar dah. Kalau pergi perai dengan putih ni, dia pergi dah askar ni, putih lebih dah. Celuk, tu tak apa, kan nak perai, syarat izin. Hak tu ya izin syarat weh.
Kalau celuk wi hak putih jadi hitam, nak gi jadi kok paglak wi tino di ko ha tak ada tu we. Kalau gi putih tino tak likong. Pagi kita comel tu tak boleh dah tu. Tu perih nafsu pula tu. Nah, baik. Maka ubin ni alamat besar lah. Habak setengah orang tu kalau kamu hitam ada kawin. Mudah tu. Ni, hitam lagi. Habak tu ubin ni dia panggil apa sebagai putih di atas HP ajar nak sapar. Tu. Tak patut benar-benarlah digalok-galokkan lagi. Omong ni belum galok dia kata ya deng. Ya tak. Dia kata tak patut benar-benarlah dia kata nak digalokkan lagi dengan lagu mana dengan upama menarik lembu jate masuk bong. Dia masuk tu dulu. Tu yang mana puluh dua, herit lembu masuk bong. Bong lembu lah. Putih tu tak patut dia panggil. Mai maksum, cik kata. Mana boleh nak kesejik, tak. Mai so nak taubat. Ni puluh ni, duk galak lagi. Supaya kita agak ni puluh duk ho'ah lagi lah ni ho'ah ni. Buat ni punya tu hak baru mari tu. Hak Jepun pula jadi halu dah. Ya kaki tu dah masalah. Ni puluh masuk lagi. Ya panggil tak sepatut nak galak. Ya ni puluh ni kita kena selesai dah. Kajo publikasi yang dah kena badai lah kerja lah. Kajo bukan ya dah hak juga bukan kerja siapa 70. Ni puluh badai lah. Makin gaji pecah di rumah. Pade rohmu ne puluh. Ni dak ne puluhnya kau kuat. Itu ke. Nyo jual ni tu panggil. Tu upama banyak lagi lah. Maka tengok dengan mata kita pun. Kita tengok dengan mata pun. Nampak tak belagu dah. Ayat dia kata tak. Kita tengok tak ayah ni. Heret lemuk masuk dalam bong. Nampak tak belagu dah. Apatah lagi? Apakah lagi? Bila berfikir, nak fikir dengan bicara hal kematian. Pas nak fikir hal mati bila. Duk lagu ni duk galut lagi. Judi tak wuti-wuti lagi. Duk mai cikir sedap-sedap lagi. Bo malih, bo gapo. Ada galik lagi. Tu putih dah. No. Tu. Lepas tu, bila kita nak fikir dengan bicara hal kematian, ya hadak hari kita hadak. Esok, hadak. Bila kita nak cedek. Supaya kita nak pergi Mekah tengok. Mu tak jadi pun. Apa sedap tu? Lagi esok lusa dah. Tak jadi pun. Akhir gapo. Tu kita nak cedek amalek. Yang mati ya tak royak. Si pena sejak lagi nak mati. Udah royak. Pakai mami pergi selalu dah. Tu. Dan tak fikir dengan bicara hal kematian dan hal yang mesti berlaku. Berlaku kemudian daripada mati tu. Apa? Soal jawab dalam kubur tu. Lepas hak mati. Nak jawab lagu mana kalau kita tak belajar. Nak pergi buat haji pun kena belajar dulu dengan Tok Syekh sini. Ada sewa haji tak sama khusus. Tawah lagu ni. Tak sama tawasan tawah rumah. Tawasin tak apa kok kita. Tawah dong amal. Nak tawah, nak lekok, nak berik. Tu ibadat tah dunia pun. Tu gi amal-amal. Lepas tu baca doa boleh tengok surat. Hak ni kisah orang le kubur. Pas malaikat tanya. Orang tak ada jawab dah. Tua cuai pun tak ada dah. Kita sendiri dengan malaikat. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Tanya lebih. Lepas tu kena cedek lah. Ma rabbuka. Siapa tak kena ngaji tauhid. Tu. Wa mana biyukah ngaji sifat-sifat rasul. Tidak dah kita dah ngaji nak jawab soalan tu.
Pamak tikau dekat tikau lagu mana? Apa saudara kita? Apa tu ya panggil barang hak yang selepas daripada mati. Pas mana nak bakit lagi? Nak mizan, nak timik amal lagi you know? Oh, banyak karo lagi. Bahasa galik lah kita cedah ni rumah. Yok, cedah ni rumah lah. Belalah kodah kita hidup kodah makan hero yang mumar. Ibarat lagu tu. Lepas tu kita mati anak-anak tu kodah tu tak por. Kita cedah kita sendiri. Anak ni yang hatta ro kubur ya kelik dah anak. Hak ingat-ingat gizi dah lagi. Hak tak ingat duk situ ke itu. Tu, mana kita nak cedah barang hak selepas daripada mati. Tu tak soal jawab tu. Dan banyak lagi we ya kata. Ya derak. Dan banyak lagi we ya kata perkara-perkara yang tak berlaku dengan orang yang telah berubang itu banyak lagi. Tak berlaku menubah tu. Aduk mai ko tu, mai ko ni. Bab tu kita. Nah, hak kita buat ada hak salah kita taubat dengan Allah. Ada apa Tuhan buka lepas jam itu taubat Ghafur Rahim. Tak baca dah bismillah ke. Bab kita buat semua ingat kepada mati. Tengok apa bonang apa ni. Orang mati apa bonang. Ngajar-ngajar mati, saya mati. Tu nak ayat nah. Ya genak nafsu ni gitulah. Kena genak dengan ilmu-ilmu agama. Dan sunat. Ni sunat ni. Dan sunat mengubahkan ubang. Kita sunat mengubah uban. Dengan upama dicelup akan dia akan uban tu. Celuk-celuk sana tu tak? Dengan merah. Dengan warna merah. Mana celup nak celup sana tu boleh awi sapa ni. Di rambut wisera bila kita nak asmaya. Atau hijau. Semua. Sebab tu begitu janggut. Sunat pun kita janggut ni sunat kita pun berwarna-warni cat hijau ke atas tengah. Cat hina. Kenapa? Kerana setengah ulama kata hadis Nabi untuk nak beza di antara orang Yahudi dengan Islam. Orang Yahudi ni ulama dia ada janggut dia dah. Janggut. Supaya orang Yahudi retina ada juga akan nikah. Kalau kita pergi dari luar, kalau tak tengok gak silap kita sepada Yahudi, tengok tekak mai kangkei ada lain. Dia pakai tudung juga. Maka ulama-ulama Yahudi ada setengah yang ada janggut. Dari Islam apa? Kalau kita nak beza gak sunat kita celup. Sunat celup warna merah atau hijau panggil di situ nak. Pahita tu kat atas tengah, hitam semata hitam tak boleh. Makruh kat atas tengah. Tahrim bukan nak mencetuhkan nafsu pula. Bila lepas betul lah. Putih semua yang agak putih semua. Piyah putih, rambut putih, misal putih yang juga. Tak, jadi yang sepuluh kita cak putih yang kita ni putih. Tua lah tu. Tu kita taruh lah. Di situ. Dan kesemua kita telah yakin. Telah yakin akan bahwasanya mati ni ialah ibarat ruh terbit daripada tubuh badan tu. Mati itu ialah satu perkara yang mesti. Yang mesti terkena di atas tiap-tiap benda-benda yang menyawa. Cerak dah. Tiap-tiap benda menyawa, ia kena kecak mati. Dia kena mati, tak boleh lari dah. Tengok 6 beruk. Raja. Meretah dunia 6 beruk. Tak ada dah. Suk-suk mati dengan nyamuk. Kena mati juga. Tinggal nyamuk. Pemerintah yang zalim begitulah. Dia kena mati.
Yang setengah daripada nyo benar hak yang menyawa ni ialah manusia kita ini. Ni, kita manusia ni. Dok nyawa sere masuk, sere tubik masuk nyawa mari. Dia tidur nyawa. Bila wati nyawa pak, tu bakal gilah. Dah lelah pun kena pakai tu. Setengah lelah. Tak ada lagi mau pitah kena semua. Tu nyawa. Ya tak sewi wati kan mati. Sebab tu kalau orang dok pakai tekak ni, pegang tekak duit tu, yo ni panggil orang ni, orang meri apa lalu apa nyawa dah dak. Pegang sekati loh. Tu kita mati kena mati. Mana tengok firman sikit. Firman-Nya Allah Taala ni surah Jumaat ni ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Jumaat tak? Maksudnya kata olehmu Muhammad. Menggoyak Muhammad. Innal mautal lazi, sesungguh mati yang lari kamu daripada nyonya mati. Kita lari ni. Sakit pergi ubat. Cari ubat. Jom jual tanah nak belah. Apa tu? Lari daripada mati. Tu dia. Waktu. Semua hak pergi klinik tu dari mati-mati laka ada ai bagi asbab besar kena ubat. Tapi buat apa tu? Tak orang nak duk weh. Sakit ni. Tak orang buat amal. Daripada mati kita lari. Maka bahwasanya nyo mati ni yang berjumpa akan kamu yang panggil fa innahu mulaqikum. Mula yang panggil sekat apa yang panggil ga apa itu jalan demo apa ga kejut kita tu mati kita lari tak saya mati pubak kena mati kejut mati kaki mudah-mudah atau panggil fa innahu mulaqikum. Cepat kena mati tak boleh lagi. Sebab tu kita lagu mana nak mati wi molek je kena bahas itu. Mati tu mati cerat dah. Pas lagu mana kita nak mati wi molek. Mati dalam beriman tu kita kena bimbing. Nak bimbing mati je kena mati cerat dah. Dia tak boleh lari. Tapi nak mati dalam iman. Kata nak wiruh cabut mudah. Setengah daripada nak wiruh tu bek molek mengucap syahadah. Satu amalan ni mudah dah. Mudah. Tak kena baca. Kena baca dia amalan ni. Gapo? Bersugi. Ni orang dakwah masya-Allah. Boleh puji sugi. Ni, siapa-siapa hidup sugi. Orang ni bila nak mati boleh mengucap 2 kalimah syahadah, patu roh iaitu bik mudah. Orang bersugi. Tak kena baca. Biar duit puluh ke beli, boleh kocek. Biar nak lagi sugi. Payah tak? Tak payah, tapi payah nak buat kita. Beli dah putus hilang. Hilang tu. Tak nak beli nak ikat. Bispun itu pot rosak. Pot rosak bukan rokok. Kelek. Rokok lagi sejak nama rokok nak buat. Apa itu? Bispun tu apa? Sugi ada ni. Nak sugi. Nak tidur kita sugi. Nak maya kita sugi. Mudah amalan ni. Tapi payah nak buat. Amalan ni apa di antaranya bersugi? Boleh mengucapkan syahadah. Lepas tu boleh nyauruh tubik dengan mudah mati. Buat amal tu. Kena bagilah. Kena bagi.
Hari gigi tak ada. Sugi gigi tak ada. Kita wasolah. Kalau darah sugi nah, po itu sugi habis pak pemuda. Darah mari sugi, po itu habis. Ya kita tengok lo ni mudah ya sosial. Pada kita ni hidup amal sunnah. Nah, tapi masya-Allah Jumaat tabligh boleh puji dia. Kita halah ni, kita halah. Kita wak dah boleh seminggu sugi. Saya mula. Tapi Jumaat tabligh masya-Allah. Boleh puji ni amal ya hidup boleh ni lah. Oh ya sugi belum maya ke apa ya. Habis itu. Maka bahwasanya mati yang berjumpa akan kamu, kemudian dipulang kamu kepada Tuhan. Nak klik cari Tuhan, nak klik kena tahu jalan. Tak, supaya anak kita bakar. Lama klik tu bakar 40 tahun duk bak, 30 tahun duk bakar. Nak klik rumah, nak klik cari orang tua, kena tahu jalan. Tu ya klik situ pada kapal mari pak. Mana ayah ni cabar pek roye ke? Oh ni cabar buat ketok klik. Mati kena tahu jalan nak klik. Begitu roh kita nak klik kepada Allah, kena ada jalan dia, kena ada tariqah, kena gugu bimbing rohani ada. Bukan klik boleh kena tahu jalan. Klik tak jalan sah. Kita nak pulang. Nah, kita nak klik kepada kamu kepada Tuhan. Tuhan ni yang mengetahui akan barang yang gaib. Tak segala. Apa barang gaib? Barang yang tak dapat dengan penjederaan yang 5. Dan yang hadir. Benda-benda yang hadir ni. Nah, benda ada depan ni. Maka mukhabah dan membalas ia Allah akan kamu Tuhan balas dengan barang yang telah ada kamu bekerja kamu muat gapo. Nah, Tuhan pun balas gitu. Hak molek hak baik. Maka kedatangan mati inilah dikatakan selesai umur yang kedua. Sikat dulu. Apa tu? Kita ni ada sikit lah nak kat poso tu pun ada wak tahlil. Lepas tu bet sokmo lah, ada wak tahlil bet sokmo surat video waktu surah ada kat tu lah. Ada wak tahlil sikit kodah-kodah. Lepas tu ada apa dek? Hak lain pada kita ni kata sunat, kata setengah. Ni ada sana kitab ni, hak kita baca sunat ni mengubahkan ubah dengan pada celuk dengan merah atau hijau. Tu. Hak cabut tu semata cabut saja, tak ada ilat apa, makruh, tak ada pahala. Upah. Oh ya rata tu ya rata tak boleh hidup. Allah yarham tu Allah yang ya ada rata oleh nak cabut. Ya ada ni kok biar dapat lagi buat tak ada janggut putih dah yang putih. Lepas tu kalau kita orang putih kok kalau pergi ngeceh nak raga. Tak padu dengan tayuh ni tua putih dah ngeceh lagi. Bukit tua lama. Tak boleh kata tua murih murih lah ni murih tak nak tua ya. Lagu lain hari Senin hari Selasa hari lain tu. Ternyata ubah hukumnya asalnya cabut semata-mata cabut makruh. Sebab apa? Ya ubah sekali jadi nur cahaya di akhirat nanti. Soal kita ubah alamat ubah tak sapah re. Sebab jadi peringatan kita ni. Peringatan. Ya kaya di nur di akhirat nanti ubah itu. Misalnya kita cabut nur dah. Kayu. Sini ada ni di kopo ni, kedar arah. Nak kopo pergi ke mana tu? Pergi belah ikan ke belah ni.
Oh, dok kitab pun ada. Sini dekat apa nak kau apa? Kendarat di Azam saya tu dah. Pergi beli putus tak apa. Boleh kocek ya, boleh kocek. Oh, ya. Wak lu. Insya-Allah tu. Oh, dekat dah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa nawwir qulubana wa ja'alna alhamdulillahi rabbil alamin.